Okay, ni ada kewan baru beli. Itu kewan daripada brand Tachi. Ni adalah sinking pencil daripada model Guppy Bilis. Okay, panjang dia 4 cm, berat dia 3.3 gram. Okay, ni color ataupun pattern yang aku beli ni nama dia Eindhoven. Dia bentuk dia macam, design dia macam ikan seluang. Mari kita unboxing, kita tengok setara mana. Tapi aku tengok dah gambar tu pun comel dah. Ni kita tengok depan-depan pula. Mudah je buat tebik dia. Okey, ni dia. Comel gila. Dalam dia ada gelik-gelik. Dia macam Luxina. Lepas tu ada leh warna hitam sini, macam ikan seluang sebiji lah. Okey, harga dia pun murah je, bawah RM15. Tapi design comel. Alright. Okay. Okey, strike. Allah, terlepas. Ada strike. Mesti kabulah ni kalau terlepas ni. Allah, putuh. Ikan mana gewang aku baru beli, putus terus. Aduh, ada ikan besar patah pada lidah kasar dah ni, putus lagi. Ada ikan. Ikan dia makan ni. Ikan. Lah, ikan kerong. Besar, sama besar dengan gewang. Bahasa hati aku. Ulih di pahang gewang. Lek juga dia pakai gewang besar, ulih juga ikan kecil. Sambo tekak. Allah, terlekak. Sekali sambung lagi. Kamu tu lah. Tapi ni je nakak gila lah.
Waduh.